Alright, so nantikan lagu raya yang berjudul Raya Satu Hati. Alright. Raya Satu Hati. Okay guys, korang tengok dia punya baju-baju dia orang, dia punya fashion tu dahsyat gila babe. Okay, mantap. Itulah. Dia macam kuda yang tak ada ini. Shoot dengan Datuk Amar Amran. Tahun lepas dia dengan Datuk Jamal Abdillah. Kali ni Datuk Amar dengan Datuk Apak pula. Berguguran dosa di hari mulia. Let's go. Okay. Okay, camera recording. Audio done. Ada ni tak? Kita ambil lah. Alright guys, jam sekarang dah 1:05 pagi. Jadi macam inilah keadaan di Kuang dalam lagu Raya Satu Hati. Kita kali ni kita guna production yang sangat palu. Tengok kita punya director Ahmad Nispu, relax ke? Sekali kata cakap. Tu dia. Alright, so nantikan design baju raya daripada Ahmad Amran, lagu daripada Ahmad Amran yang berjudul Raya Satu Hati. Alright, mantap kali. Jom. 1, 2, 3, yeah! Lirik Satu Hati ni dia macam Raya Sedondon lah. Ini lirik kedua saya dengan Datuk. Jadi saya memang dah ada gambaran tu dengan Datuk punya baju dan tema semuanya. So tahun ni Datuk pilih tema Raya Satu Hati, jadi saya ungkapkan dekat dunia kita ni sekarang Datuk, saya tengok banyak orang bergaduh kan, media sosial. Sini bergaduh, sana bergaduh. Jadi saya rasa raya ni kita perlu bersatu hati lah, sebab terlalu banyak sangat orang bergaduh. Jadi inisiatif Ahmad Amran menyatukan hati melalui baju raya. Jadi kita pakai baju Sedondon dan Satu Hati. Ya, amat pasti kita cuba menerapkan nilai kasih sayang, nilai kebersamaan dalam setiap institusi keluarga. Ya. Sebab macam dia kata, hari ni kita dengar banyak orang macam bergaduh kan. Kita nak, kalau boleh raya ni biarlah kita ni hidup dengan penuh rukun damai, betul, satu hati. Betul. Tapi jangan gaduh-gaduh lah kan. Lagu ni kalau kita nak orang dengar lagu ni, lirik ni, kita lupakan sengketa lama kan. Mana ni hari bahagia, buang yang keruh. Betul. Kan? Macam tu. Nak lagi sweet, kalau kita gaduh, kita pergi butik Ahmad Amran, beli baju, hadiahkan. Betul, lupa semua. Sengketa. Selesai Satu Hati. Satu Hati tu. Hari raya dengan penuh rasa kekitaan, kebersamaan antara keluarga tu, dan saling bersatu hati. Betul. Setahun hanya sekali gaya baju raya tahun ini, cekak musang merah bergendi. Gema takbir puji ilahi, pulanglah anak bonda menanti. Aduhai dinda manis berseri, salam cium sampul berisi. Kadang dalam family pun ada lah ya. So, kita berbeza pendapat kadang tu kan. Itu biasa. Biasa tu. Sedangkan lidah lagi tergigit. Sama tu. Sama.